Baiklah, sebab semua sudah ada di sini, mari kita mulakan. Saya mahu ais krim. Hebat! Ia tidak akan sukar. Nampaknya saya ada semua bahan yang diperlukan. Sanger, Minnie. Saya dah cari varian Saint-Firuan. Bagus. Go! Betty, biskut-biskut ini. Ini memang keren. Kongsi mereka. Bukan masalah. Bagus. Biskut ini akan menjadi hiasan yang indah untuk ais krim saya. Saya perlukan lebih tenaga untuk menghancurkannya. Bagus, terima kasih. Aiga, serberot sendiri shop. En seria seferin for crown fellow verdingo. On sini, seferin susu coklat dan krim. Campurkan bahan-bahan ini. I agree. Say singer robot. I serpingi searcher bean milling. And when you mail zingis away, that ice cream you're seeing. Memasannya sudah selesai. Serbuk Di biskut. atas. And itu sudah selesai. Pengjelas, bro. Happy Urbe semana nostu kong. Saya ring. Saya kemau chewing. Wow, terima kasih, Rowan. Anda memang seorang ahli silap mata sebenar. 5 jari. Seperti jari-jari saya berada di dalam soket. Wah, coklat saya nampak sangat menyelerakan dan rasanya lebih sedap. Kita cuma perlu sejukkan sedikit. Peti sejuk saya akan bantu saya dengan ini. Terima kasih. Campuran saya sudah siap. Kita perlu tuangkannya ke dalam acuan khas untuk membuat ais krim batang yang sebenar. Apabila acuan telah diisi, semuanya perlu dibekukan. Saya akan guna semburan pembeku istimewa saya. Ais krim sudah siap. Sekarang tuangkan coklat. Apa yang lebih dari itu? Ia akan menjadikannya lebih sedap. Mari tambah sedikit hiasan. Ia sangat terang dan cantik. Baiklah, satu karya agung. Itu cantik. Nah, ini sudu ais krim saya. Menghiasnya dengan sirap coklat. Ia pasti akan sedap. Wah, banyaknya ais krim. Dan itu untuk saya. Saya akan coba yang ini dulu. Ia juga adalah gula-gula getah. Ia sangat menyeronokkan. Mari kita lihat yang ini. Kon ais krim ini sangat besar. Ia juga sangat sedap. Saya suka ais krim coklat. Ini, saya patut mencobanya. Ais krim yang paling lazat di dunia. Chef. Saya Tapi ia akan hampir. Hanya lihat permainan yang kami sediakan untuk Anda dan telefon pintar Anda. Main, kumpul donat, dan menang! Muat turun permainan multi-dusot di Google dan Apple Store. Dan sekarang, saya mahu kentang goreng kegemaran saya. Hore! Itu mudah! Aizawa de Valley hang his serences so finger day chillings. Your fervo. Awak tak tahu? Oh, tak apa. Saya akan tunjukkan. Kita akan perlukan kentang. Mula-mula, kupas kentang. Saya ada alat khas untuk itu. Ia sangat mudah digunakan. Sekarang, ambil kentang yang telah dikupas dan gunakan pisau khas untuk memotongnya menjadi kepingan. Apabila semuanya selesai dipotong, kita masukkan ke dalam minyak. Minyak panas. Faham tak? Ang nairasing nasihat, setelah rosak, muncul, maklumat telah disimpan,
Saya perlukan beberapa alat. Dia agak pelik. Baiklah, sekarang giliran saya. Sekarang, pertama, saya perlukan minyak, tetapi ia tidak mengalir keluar. Oh, itu lebih baik. Oh, ia tidak berfungsi. Saya tak boleh kupas kentang ini. Ya ampun, saya tutup dulu sebelum ada yang melecur. Wah, tengok! Lihat itu. Saliring versing goreng sesiawik. Stay sharp. Ner setsawik yung per engisons. Main pace, mamanong, and stofferway minyak. Kentang sudah siap. Kita boleh melayan mereka. semangat yan, day ini anda. Oh, baiklah, saya sir. Bawa kentang goreng saya dan jangan lupa sos tomato. Bagus. Saya sir frying review untuk tinggal under sauce. Itu kereta api sebenar. Itu sangat hebat. Betty, saya rasa Oi. kamu terlupa sesuatu. Berdasarkan bau, semuanya hangus. Saya tak mampu pun nak selesaikan tugas yang begitu mudah. Saya pasti akan kalah. Maaf. Baiklah. Terima kasih. Wah, kereta api sos udara. Saya tak percaya mata saya. Baunya busuk. Itu teruk. Saya takkan cuba pun. Dan ini menarik. Nampak sangat menyelerakan. Wah, ia sangat lazat. Sekarang, masa untuk kereta api. Banyak kentang goreng dan sos. Ia sangat sedap. Saya akan makan semuanya. Itulah pemenangnya. Robot yang terbaik. Hore. Dan sekarang, saya mahu milkshake. Tugasnya jelas. Bro, Fidar Simi. Saya akan mencuri nanas. Ibaw erjeri. Kan tayo at pengisar ya Frini. And champering soit. Discovering steril ng syrup yang kalazat. Mayamin sauce sasimis. Chocolate adalah sempurna. Isbay untuk cocktail saya. Sekarang, turun ni bansang outsourcing. Kias frolming ias kelas. Sedikit pewarna makanan. Apa kena dengan kamu semua? Makhluk pelik. Haha. Asri ay minenas kayo dancing kring swing. Toro class. Lisar warna ni. Tambah straw wear siap. Saya ada 1 baldi penuh berbola coklat. Dan saya juga perlukan pengisar. Mari kita tambah beberapa Oreo, M&M's, susu, dan ya, kisar semuanya. Inilah mod laju. Tunggu, semua. Ia semakin tidak terkawal. Terima kasih, Roland. Kamu menyelamatkan saya. Mari kita lihat apa yang kita ada di sini. Kita perlukan sedikit krim putar. Ia memang sempurna sekarang. Dan ia bau sangat wangi. Hah, amatur. Sekarang chef akan mengajar Anda cara membuat koktail sebenar. Tonton dan pelajari. Sudah tentu. Dijahit ke dalam gelas istimewa. Dan kini kita ada minuman ais kisar. Mari kita letakkannya ke dalam gelas.
Dan satu lagi. Lapisan demi lapisan. Kita perlukan sebatang straw dan siap. Misi selesai. Segalanya sudah begitu cantik. Dihidangkan. Dengan koktel biru. Sangat sedap. Oh, Steve, saya mahu. Shit! Wah, lihat itu. Udara tapi saya tak boleh. Ini hanya nasi. Susah nak minum. Saya tak nak itu. Oh, itu wain yang paling besar. Dan ini sangat sedap. Ya, agak rumit. Jangan risau. Itulah pemenangnya. Ya, saya tahu saya yang terbaik. Selamat datang ke cabaran memasak. Pertama, saya mahu kek M&M's. Adakah anda bersedia? Oh, ini dia. Mari kita lihat. Saya lihat bahagiannya mengikut warna biru, hijau, kuning, oranye dan merah. Sekarang untuk lapisan atas, saya akan gunakan bentuk hati. Ini sedap. Saya akan tuangkan seluruh balang apa sahaja untuk cucu perempuan saya. Letakkan dredges berwarna terang di atas atau apa sahaja itu, angkat. Oh, itu cantik. Oh, tunggu sebentar. Sempurna dan ia dibuat dengan kasih sayang. Luar biasa. Wah, itu bagus. Tapi sekarang giliran saya. Saya ada gula-gula getah. Lihat jalur-jalur itu. Ia akan kelihatan hebat di atas kek. Wah, sekarang apa yang kita ada seterusnya? Sudah tentu coklat. Oh ya, tunggu sebentar. Ini gila. Oh nenek, terima kasih banyak. Ia sedap. Saya telah membuat rama-rama. Saya akan letakkannya di atas. Dan apa yang kita ada di sini? Oh, ya, beberapa lagi hidangan. Sempurna. Tonton dan belajar. Ini kek sempurna saya. Menambah M&M's yang lazat di atas. Oh, ya, membuat karya seni. Hah, bagaimana kamu suka? Saya tahu satu karya agung. Kami sudah bersih. Wah, kek yang cantik sekali. Oh, ini sangat sedap. M&M's yang lazat. Bagaimana dengan kek itu sendiri? Ia luar biasa. Sedap. Beralih ke kek seterusnya. Lihat hati yang cantik ini. Saya akan mulakan dengan yang ini. Luar biasa. Bagaimana dengan kek itu? Oh, ini sedap, hebat. Dan sekarang, rama-rama. Oh, wow, semuanya boleh dimakan. Rama-rama itu sendiri sangat lazat. Sekarang, masa untuk kek. Ia kelihatan begitu menyelerakan. Dan ia sedap. Pemenangnya adalah, oh ya, saya berjaya.
Sekarang, saya mahu kek gaya Barbie. Baiklah, cucu. Mari kita lakukan. Marshmallow, kedengaran menarik. Mereka sangat lembut. Lihat itu. Baiklah. Melekatkan beberapa marshmallow. Oh ya, hah? Apa yang salah? Nutella. Semua orang suka. Dan yang sekarang, marshmallows. Adakah ia akan berfungsi? Ya, ia sempurna. Lihat itu. Sudah habis? Saya ada lagi. Ambil saya punya sebagai ganti. Sempurna. Baiklah, saya beralih kepada saya punya. Ini dia marshmallow. Asal Desbayar manis dong. Lihat saya freelance saring tangan mengambil marshmallow, menambah sedikit warna hijau, mencampurkan semuanya bersama. Dan doh hijau saya sudah siap menggulungnya dengan bantuan penggulung. Saya sedang membuat gaun baru untuk anak patung itu. Baiklah. Butir ni. Oh, sekarang kita akan menjadikannya benar-benar sempurna. Bagaimana kamu suka? Saya rasa ia luar biasa. Beberapa bunga. Ya, satu lagi karya agung. Adakah kamu bersedia untuk mencuba kek kami? Wah, cantik. Saya akan mulakan dengan yang ini dari chef. Rasa marshmallow sangat sedap. Saya suka. Seterusnya, yang ini. Oh, ia sungguh tidak dapat dipercayai. Sedap. Dan akhirnya, kek dari Tyler. Wah, saya suka. Sangat keren. Tapi siapa pemenangnya? Itu susah. Baiklah, saya tahu. Nenek. Oh, terima kasih cucu. Dan akhirnya, kek batang coklat. Boleh buatkan untuk saya? Sudah tentu. Oh, batang coklat ini menakjubkan. Mari kita intip nenek. Oh, awak telah dilucutkan senjata. Itu gurauan. Baiklah, saya mula menghias kek batang merah jambu di sekeliling perimeter. Sekarang masa untuk taburan manis. Oh, itu perlu benang pucingan ini. Lebih bright, lebih berat. Oh, ya, sempurna. Dan satu reben. Ya, seperti hadiah. Nenek, apa? Oh, tidak. Oh, tunggu sebentar. Sedia, saya akan mula menghias seluruh kek. Itu jauh lebih baik. Saya hanya perlukan batang-batang itu lebih pendek. Tidak buruk, tidak buruk. Siapa serbu di tengah dan telur coklat. Kek ini kelihatan seperti sarang burung yang sebenar. Cantik, jangan sentuh giliran kamu sayang.
Baiklah, saya akan menggunakan bag pastry untuk menghias bahagian atas kek. Saya menggunakan krim coklat menambahkannya ke sisi. Oh, tidak buruk dan muka landak menggunakan batang coklat. Wah, dia berkejut. Landak coklat sudah siap. Apa pendapat anda? Wah, luar biasa. Saya akan mulakan dengan landak. Sedap. Ini sangat bagus, saudara. Seterusnya ialah kek berbentuk sarang ini. Oh, ia benar-benar menggembirakan. Sedap. Dan akhirnya, kek hadiah. Wah, ada banyak taburan dan batang coklat merah jambu. Kek ini sedap juga. Saya tahu ini pemenangnya. Saya tahu. Ya! Jadi apa yang Anda mau hari ini? Saya mau hamburger. Ini dia. Oh, hamburger! Hebat! Saya akan buatkan hamburger yang cantik untuk anda dan saya perlukan paip besar ini. Saya akan letakkan beberapa daun salad, semua jenis sayuran. Sudah tentu keju, pati daging, lebih banyak sayur. Dan saya akan tutup segala-galanya dengan roti ban. Apa yang dia buat? Sangat menarik. Ini hamburger yang besar. Tinggal tuang sos ke seluruh hidangan. Ia akan jadi sangat sedap. Sos harus lebih banyak. Ini hebat. Dan saya akan membuat burger buatan sendiri. Kami akan menggunakan bahan-bahan yang lazat dan sihat. Seperti labu. Walaupun labu dan hamburger nampak tiada kaitan, ia akan menjadi roti yang hebat. Berak ke hadapan. Kemudian saya perlukan kubis. Beberapa helai. Ia akan menjadi hidangan yang sangat menyeluruhkan. Yang paling penting, kita perlukan vitamin. Banyak vitamin. Lobak merah, lada, dan pelbagai sayuran lain. Ini akan menjadi patty sayuran. Oh, cantiknya. Ia sungguh menakjubkan. Letakkan di atas burger kita. Dan sentuhan terakhir. Bagaimana dengan awak? Ini sungguh teruk. Pelik. Betul tu. Saya boleh buat burger manis. Saya akan ambil sepotong gula-gula getah dan letakkannya sebagai pengganti patty. Itu dia. Sekarang marshmallow dan banyak marmalade. Saya akan tuangkan sos strawberry di atas semuanya. Oh ya, ia sangat lazat. Ia memang hebat. Saya dapat burger yang paling cantik. Sudah tentu, sayang. Kami sudah bersedia. Wah, apa itu? Saya rasa saya akan mula dengan burger ini. Rasa hebat. Tamat. Aduh. Mari cuba yang kecil ini. Ia mesti hebat. Saya akan mencubanya. Oh, rasanya begitu manis. Ini pemenangnya. Oh ya, saya menang. Saya berjaya. Kawan-kawan, lihat permainan hebat ini. Pasti permainan yang menyeronokkan. Muat turun permainan Multi-Do Sword di Google dan Apple Store. Main, nikmati dengan Multi-Do Sword.
Apa yang awak mahu sekarang? Saya mahu pizza yang lazat. Sudah tentu. Saya akan buat dengan cepat. Saya akan buat pizza gaya Meksiko. Ini begitu menyeronokkan. Tangan saya menari. Yahoo! Tapi mari berhenti menari. Mari mulakan dengan lada. Saya akan buat pizza yang sangat menarik. Ia akan jadi seperti gunung berapi. Tuangkan sos ke atas semuanya. Lapisan yang tebal-tebal. Taburkan keju dengan berhati-hati, tentu sekali. Beberapa cendawan, sudah tentu, kita perlukan sedikit pepperoni. Perkara paling penting dalam pizza ialah sedikit rempah. Saya akan tambah setitik sos pedas Tabasco. Cuma 1 titis. Oh, pizza saya sudah goreng. Oh, apa itu? Baunya sungguh hebat. Saya mungkin akan parut keju terlebih dahulu. Mari kita tambahkan banyak. Pizza sepatutnya ada banyak keju, memang benar. Sos yang menarik. Saya akan tuangkannya juga. Beberapa perasa, tambah lagi. Beberapa helai daun. Dan, kita perlu bawa ini ke dalam oven. Oh, ia sangat bagus. Baunya sedap. Saya rasa pizza awak sangat sedap. Dan sekarang saya akan membuat pizza tembikai istimewa saya. Lagipun, tembikai mempunyai begitu banyak vitamin. Ini akan menjadi asas untuk pizza. Saya akan terus potong ia menjadi kepingan. Itu lebih baik. Saya juga akan letakkan beri dan buah-buahan yang sangat sedap. Menghiasnya dengan pisang, kiwi, stroberi dan segala-galanya. Baiklah, kita sudah siap. Wah, pizza yang sedap. Saya rasa saya akan mulakan dengan yang ini. Ia meregang dengan cantik. Sangat berkeju. Oh ya, sedap. Jom semak yang seterusnya. Wow, banyaknya keju dan sos. Sangat lazat pizza. Baiklah, yang terakhir sekali, pizza buah. PISS. Ini sungguh menakjubkan rasanya. 3. Yang ini pemenangnya. Oh, baiklah. Saya mahukan pelangi PISS. Apa maksud pelangi? Baiklah, saya telah memikirkan sesuatu. Saya akan ambil pewarna khas. Rasanya sangat sedap dan beraneka warna. Saya akan tuang ke dalam dough. Lihat tu! Dough berwarna-warni. Wah, saya memang hebat. Fanta! Dah habis, tapi tak mengapa. Saya ada banyak minuman lain. Lihat minuman soda ini. Sekarang tambah gula. Banyak gula. Baiklah, mari kita campurkan semua. Wah, hebatnya. Saya ada botol istimewa di sini. Kita perlu tuangkan campuran kita ke dalamnya. Wow, lihat lapisan-lapisan warna-warni itu. Ia berkesan. Sekarang, masa untuk memotong. Ia sudah pasti beku sekarang. Masa yang tepat. Lihat, kita ada jeli sekarang. Baiklah. Oh, apa yang tidak kena dengan saya?
Jangan berkelakuan begitu. Apa yang patut saya buat? Mari kita mulakan kerja. Saya ada door collar. Tugas pertama saya adalah untuk menggulungnya. Saya akan ada beberapa kek dalam pelbagai warna. Saya akan letakkan satu di atas satu. Dan saya akan melakukannya dengan sangat baik. Dan dengan berhati-hati meletakkan satu kek di atas yang lain. Baiklah, sekarang kita perlukan krim di seluruh kek. Kek putih terlalu membosankan, jadi saya akan menghiasnya. Aduh, banyak gula. Lihatlah gula-gula ini. Ia akan sangat cantik. Nah, budak itu mahukan pelangi. Dia akan dapatkannya. Apa yang awak ada? Aduh, lihatlah apa yang telah saya buat. Saya dapat pelangi berwarna-warni. Saya akan hiaskan dengan krim dan strawberry. Ia seperti sandwich. Sandwich manis. Cucu perempuan saya pasti akan suka. Lihat apa yang saya ada. Ini adalah karya agung. Oh, ya. Segalanya di sini sangat lazat. Sangat menarik. Botol ini bergegar. Ia jeli yang lazat. Oh, ya. Sedapnya. Patutkah saya teruskan? Saya akan ambil sandwich ini. Ada strawberry di dalam dan krim. Saya sangat suka. Baiklah, kita patut cuba yang ini juga. Lollipop yang sedap. Coklat. Ia cair di dalam mulut saya. Hebat! Dalamnya warna pelangi. Dan ia sangat sedap. Sebuah kek yang hebat. 10 daripada 10. Sangat lembut dalam teori. Hai, ini saya. Melissa, lihat apa yang ada di bawah hood kamu. Tidaknya kamu akan menjadi yang pertama. Baik, Future. Baiklah, mari kita lihat. Lada merah. Alangkah seramnya. Ini akan jadi sangat pedas. Bagaimana dengan kamu? Mari kita sauce. Oh, saya pada lada merah juga. Jill, Anda mencobanya dulu. Apa? Tidak. Oh, ayo. Awas. Baiklah, mari kita main batu gunting kertas. Iya, seri. Baiklah, mari kita lakukannya bersama. Oh, jok. Ayah, buat kita, tunggu. Saya ada lada merah berlapis coklat. Bagaimana dengan awak? Tidak. Saya tak ada yang coklat. Ia sangat pedas. Ya, sekarang saya rasa. Dan awak telah cairkan coklat saya. Bagaimana awak boleh buat begitu? Maaf, Melissa, awak nak sedikit lada merah? Timing sih. Tetapi apa yang perlu saya lakukan dengan coklat ini? Baiklah, saya boleh menjilatnya. Ia masih sedap. Ups, maaf. Ia selepas lada merah. Saya baiki solek saya. Jill, pegang ini. Mari kita lihat apa di bawah tudung saya. Wah, betapa hebatnya. Ia adalah selipar emas. Saya ada banyak di dalam almari pakaian saya. Mari kita lihat. Apa yang saya ada? Saya juga ada selipar emas. Ia kelihatan sangat cantik dan berkilat. Lihatlah, Melissa. Tapi yang mana satu coklat? Saya perlu mengetahuinya. Mari kita melihat dengan lebih dekat. Oh, jadi saya ada satu yang coklat. Hebat. Biar saya cuba. Sangat sedap. Jill, ia sangat bagus. Saya tidak pernah makan apa-apa yang begitu sedap dalam hidup saya. Saya makan satu kasut keseluruhan.
Wah, awak mempunyai satu coklat? Bolehkah saya mencubanya? Walaupun ia kelihatan seperti tidak boleh dimakan. Biar saya mencubanya. Baiklah. Red. Oh, Jill, awak masih hidup? Awak okey? Kamu sangat cantik, Jill. Ya, ayah so cantik karakter putri hebatnya. Saya nampak hebat kan, Melissa? Wah, putri saya telah mencari awak sepanjang hidup saya. Hello, Putra. Nama saya Melissa. I just never net for the house. Hire say we're drawn to Putri Jill. You are string my hustlung. Nah, awak begitu kacak. Ya, saya setuju. Oh, nampaknya masa hampir habis. Tidak. Lobak yang cantik itu telah bertukar menjadi labu. Mungkin putra tampan akan mencintai saya begini juga. Kamu miskin. Truk saya tidak bersyukur. Putri saya bertidur dan kamu juga tidak sesuai. Saya akan terus cari cinta sejati saya. Melissa, semasa kamu bercakap, boleh saya buka penutup clutch saya? Cool. Mari kita lihat. Kosmetik. Saya akan pakai sedikit solekan. Berhenti. Bagaimana sih berperang? Ada dawa air wadah solek. Tetapi coba your night atau diperbuat daripada coklat. Mari kita periksa Jill. Saya mau jadi yang pertama. Hebat. Mari pakai ginjo. Jill, saya pasti saya mempunyai solekan sebenar. Awak boleh makan yang awak punya? Oh, saya suka sekali. Ia sangat menarik. Saya mahu mulakan dengan gincu ini. Mari kita coba. Tunggu, ia menjijikan. Awak memperdaya saya, Melissa. Saya ada alat solek sebenar dan awak ada yang coklat. Ayo, makan yang awak punya. Oh, saya sebir makanan alat solek saya. Palet ni nampak begitu sedap dan ia memang sedap. Saya suka. Saya tak ada idea nak seorang. Mari kita kat muka kita. Apa yang Jill sedang kerjakan dengan susah payah? Hei, tunjukkan solekan kamu. Kamu adalah raksasa. Oh, saya rasa tak sihat. Kaya tahu saya pakai berusaha. Kan kisah college itu saya. Sangat sedap. Gurauan ini adalah yang terbaik yang pernah saya pikirkan. Berhenti. Saya lihat juga was bidding YouTube. Coba mau yang baru jauh dengan itu? Biar saya tunjukkan. Klik butang langgan dan loceng untuk menjadi yang pertama mengetahui tentang video baru. Melissa, kembali di kasur saya boleh di bawah hood. Leo Hess jika berikan saya untuk melanggan. Anda betul. Mari kita coba dan periksa. Oh, tidak. Dia adalah lipas. Saya takut serangga. Saya perlu segera hubungi teman lelaki saya. Datang sekarang. Apa masalah? Sayang. Jimmy, ada lipas di sini. Tolong sekali saya. Adakah awak gila? Saya takut dengan lipas. Jangan panggil saya lagi. Baiklah, budak-budak lelaki zaman sekarang. Saya bukan sensasional, Melissa. Ya, cuba tahan. Ayo, cuba. Tunggu. Apa? Ia sebenarnya sedap. Ini coklat dan Anda tersesat. Betapa sedapnya. Jill, bagaimana dengan awak? Mari kita lihat. Wah, lipas hidup. Ia sangat comel. Saya akan panggil awak Casper. Dia gembira tentang lipas itu. Ia menjijikkan nih kawan-kawan saya. Saya ada banyak daripada mereka di rumah. Ngomong-ngomong, saya perlu bina rumah untuk Casper saya. Saya akan guna cardboard. I forget fries precise yang isip. Adalah replika kecil rumah saya. Melissa, apa pendapat kamu? Baiklah, kamu tidak menyukai rakan saya. Tetapi hai Casper, saya buat sebuah rumah untuk kamu. Selamat datang, sayang. Saya harap kamu seronok di situ. Adakah dia dari planet lain? Wahai nak beriki dong awas. Persidulis bed. Beklosnya sel. Ikan. Asyus duanta. And that's good though. Paris lihat apa yang sipwe. Oh, saya juga ada ikan. Tetapi siapa ada coklat? Saya punya rasa ikan yang lazat. Ini menakjubkan. Saya baru saja mula lapar. Mari kita panggil nenek saya sekarang. Dia tahu betul cara memasak ikan yang paling sedap. Hello, nenek. Hai. Hello, sayang. Adakah itu ikan? Hebat. Biar saya masakkan untuk awas. Terima kasih. Melissa, adakah kamu akan memakannya? Tunggu. Adakah ini salinan karton dia?
Itu tidak boleh. Melissa, kamu tidak boleh pergi. Bangun, keluar dari situ. Dia cuma saya. Oh. Jill, tas merligan, your tura. Bagai, merk your hias, daun sepatu. Sekurang-kurang just depan train sa wan-huay cantik. Saya tak boleh makan makanan yang bodoh. Oh, ya. Itu jauh lebih baik. Sekarang saya kena cuba. Ya, kolega dan Merwan. Baiklah, Ziada. Sebenarnya sangat sedap. Ia coklat. Jill, lihat ikan ini coklat. Apa yang saya rasa sadar? Oh, dan nenek membawa saya makan malam. Wah, itu nampak hebat. Nenek telah banyak berbuat untuk saya. Terima kasih. Miriam, saya akan coba ikan awak sekejap lagi. Sangat menarik. Saya sudah terliur. Wah, I was a future for kasut. Ya, mari rasa. Keluarkan garpu dan pisau. Potong sepotong. Wah, betapa lazat rupanya dan baunya. Ia sangat sedap. Saya tidak mahu makan dengan garpu. Ia lebih sedap dengan tangan. Sedap. Terus again beramer sel. Please go mau wordo. Shall I consting intro? Tidak. Jangan pandang saya dan ikan saya sekarang. Oke. Saya faham betapa liarnya kamu sekarang. Melissa, tak pernah berubah jadi macam ini. Bawa tudung hidangan pertama. Oh. Tunggu apa itu? Pensel dan sehelai kertas. Prank harus dicuri pengsyarnik. Jill, jelaskan. Melissa, wayan da wallager. Pensel diwerai untuk posting setelah Leslie di next series. Oh, baiklah. Mari coba. Mari tulis nama saluran kegemaran saya. Sekarang, mari mencobanya. Oh, adakah saya ada coklat? Tidak, ini kertas sebenar. Kenapa awak ketawakan saya? Lihat apa yang kamu dapat. Ayuh, buka. Saya pasti semuanya kau dapat di sini, Ben. Mari bisa berisha. Pensel dan sehelai kertas. Hebat. Jom coba. Sangat sedap. Ya, hebat. Saya ibu bersuka. Sekarang mari kita nilai rasa kertas. Ya, sebenarnya bagus juga. Sitsir scanner si iba itu malang. Tingnya, ay sangat lebar. Tunggu, siya ada idea. Ay tasam raw kis sekurang-kurangnya kecauan kegemaran saya. Oh, ia kelihatan sangat sedap. Tunggu, adakah ini kecauan sebenar? Baiklah, Jill. Tirada pensel ajaib. I thought perlu to kickdown untuk Drew Sentry dan perbijakin na. Sedap. Sunset. Betulkah? Boleh saya coba? Tidak. Ia hanya milik saya. Sekarang saya mau lukis satu lagi kecauan untuk diri saya. Baiklah. Oh, gimana? Hanya menjadi lebih baik. Marisol. Melissa, tolong kongsi dengan saya. Lihat saya makan dan menderita. Undersir suatu certified kaya seruang. Terduidir underwriters beli coklat seduksi. Bernard nak dripping sa budget beres untuk ini. Alex akan bersih coklat untuk grade $1. Bahan-bahannya ada banyak di sini seperti yang Anda lihat. And Jane or the monster tot $1. Terhormat sebiru banyak creation di situ. That the maxers provider coklat and $2,000. Plan Sean Stadium with Skagboy. Say yes, we are true dark campers, night culture mlagas. Itu idea yang hebat. Kami keluarkan coklat. Fakta sahaja. Sekarang kemas kemora itu macam. So, sambar coklat. Awal cairan itu dia bingering rambut. Ini dia. Time for some jet can use it like current and cheese. Bagus. Tepat apa yang saya perlukan. Alex, ambil ini. Aku baik kau ini muka baik ni tu saya suka. Agak caikan coklat merah jambu saya. Wah, please go in. Tajo the sure. And saya should do in series suspect. The insurance was so was Dayan's besar.
kena seges dengan cerat saya pencut. Dichibris vegna on so. Jere Max membuangnya, saya boleh kerawan. Metras Chersia, tuang ke dalam acuan. Sampai sana, right? Dan sekarang saya memang perlu membekukan semuanya. Saya boleh pinjam semburan daripada Jane. Prince, kemudian ada Alex. Dia terakhir dari Biliki. Baiklah, saya boleh disuai sekarang. Kami mengambil pes istimewa untuk biji coklat. Ada pistachio dan doka daifi yang sedap. Biju sangat risap. Yo, artangnya lebih rumur syari asna. Sungguh indah. Dan frasa mereka Nutella yurai jamu untuk isian. Lebih dari itu siap saja. Terbaik. Sekarang kita tuang lapisan coklat di atas segalanya. Oh, kayak ada idea lain. Kayak akan buat gula-gula kapas. Kayak ada mesin untuk itu dan saya ada gula. Kita hanya tuangkan gula ke dalamnya. Dan sekarang bungkus gula-gula kapas pada kayu. Super Frank. Jadi tiba-tiba saya bagaimana suara jika menggunakan gula. Saya buat gula-gula kapas dan saya akan curahkannya untuk isi coklat. Sedap. Seperti itu kita letakkannya dan tuang lebih coklat di atas. Nah, Gray. Mau, saya berlandai. Saya tidak tahu pada coklat menggunakan pengisar daging ini. Wah, ya itu. Itu amat keluar. Hebat. Taburkan semuanya di atas coklat. Sedap. Sekarang chef sudah di sini. Coba coklat saya. Wah, Anda buat dengan cepat. Mari kita mulai dengan Max. Bagaimana saya nak menggigitnya? Betul. Saya akan patahkannya. Tua ke mereka. Roger sangat. Baiklah. Nutella. Itu idea yang hebat. Ia menjadi lezat. Max, kamu telah lakukan kerja ini. Dan apa yang rakan sekerjamu buat? Dan saya juga ada coklat yang sedap. Cuba rasa. Other third is collision lazad. Which rasa? Inti pistachio klasik membeli coklat. Dan apa yang Alex buat dengan $1? Baru kita pecahkan. Wah, the word was capes di dalam. Sap, Alex, you buat dengan baju. Ambil hadiah Ender. Oh, saya tak percaya dengan mata saya. Kawan-kawan, saya menang. Kamu tak gembira untuk saya? Saya tak akan berkongsi. Sekarang Jane Vervai iri $1. Here for ramuan. Tekis baru is our dearful lagi, guys. Max sekarang dengan $100. Ramuan di sini sudah lebih baik. Dan Alex sekarang befrau dengan $1,000. Hebat. Biar saya tunjukkan apa yang Anda perlukan untuk membuatnya. Dan ia akan menjadi milkshake. Saya akan menunggu. Saya ada 1 strawberry. Baiklah, mari kita lenyek dengan garpu berukir. Really? Siguro siap Rex. Tanga kita cawana. Sorry, blanche sucrose now. And strawberry, the spray for nitrine, sorry. Wait. Mawasa ko di very seniority. Your nitrogen charges is very kicking. Benar-benar lazat. Tuangkan strawberry ke dalam pengisar dengan susu. Sekarang hidupkan dan campur semuanya bersama. Bagus. I about to be cocktail bidis pulai jadi berry. Ada strawberry, anggur, dan berry biru. Kita akan menghias semuanya dari krim putar. Dan tinggal untuk taburkan dengan taburan berwarna-warni. Betul di atas. Remy calls Torres Tibile like Trosep cocktail and cheap. Or chef, way sure there was re. Anda pasti tidak mempunyai itu. Begitu hebat. Dia ada 3 koktail. Baiklah, ini meningkatkan peluangnya untuk menang. Dan saya ada kertas tandas yang tinggal. Saya akan buat tiup koktail daripada kertas yang tinggal. Rasanya dia akan berfungsi. Baiklah, Gris, saya perbuat ice cream. Inilah wasap. Ya. Pindahkannya ke dalam gelas yang lebih besar. Sekarang panaskan dengan pengering rambut supaya ice cream cair. Ini akan menjadi saya... cocktail. Ciao. Sekarang here's the cream and a flash salad di the biscuit coklat. Kita harus support bayani hiasan gula-gula. 5 cent. Cantik, bukan? Hebat. Chef datang. Winter sourdough sim. Sheraton's,
Max ada 3 koktel. Mari cuba yang pertama. Agak sedap. Yang kedua hebat. Dan yang ketiga, tidak buruk, Max. Kamu buat kerja yang bagus. Terima kasih, Chef. Ikral says it's part cocktail, Jane. Watching you good. Kurzinch. Oh, mau juga pun, Jane. Tunggu, kamu harus mencubanya. Ia sebenarnya sedap. Baiklah, jika anda bertegas. Oh, Chef. Apa itu? Waiter, basicnya dia doing duit sendiri, Alex. Biskut di atas, dan beri coklat lain. Hebat. Kalian lihat tiup itu. Koktail itu sendiri hebat. Tahniah atas satu lagi kemenangan. Adakah kamu serius? Ya, kami tominas for Dwight. Mana kau? Jangan cebur dengan free. Dari for sini. Jangan jual ada bahan yang bernilai $1. Tidak adil. Dan sekarang saya bernilai 100. Tidak teruk. Segala yang saya perlukan ada di sini. Nasib ada $1. Wah, ini aku further melihat begitu banyak makanan berbeza. Oh, sepatutnya saya buat tugasan lain. Tapi saya lupa. Di mana ia? Hah? It's Reapers. Oh, it's pretty. Like that, I don't know. How are you, Seal? Wajah, saya akan firkan. Oh, menjijikan. Saya ada sedikit kulit di situ, tapi tak apa. Hidupkan dapur kepada maksimum. Tunggu, saya secara tak sengaja pecahkannya. Tak mungkin, ada api di atas kuali. Macam mana nak padamkan? Oh, tidak. Segala-galanya akan terbakar untuk saya sekarang. Apa yang patut saya buat? Saya perlu padamkannya dengan segera. Baiklah, saya tak revolve and blow sur cater di wig. It's $100. Daging dapat kromatis dia. Ang kita precious secret yung biji telur ke dalam kuali. Kita letakkan sausage dan bacon dan goreng. Ais memutuskan untuk sawan putih telur dari kuning telur. Sekarang tambahkan pewarna merah. Sawan, secoba saya risau, icam menjadi protein merah. Tidak setelah itu orang berhasil protein lain, Ellie. Kita gulungannya. Ariel sauce, that punch. Sekarang sudah paling sedikit kepingan. Hike sardine, hihakan the rim mustard. Rosemary, dan tomato cherry. Chef, kami sudah bersedia. Saya beres, Chef. Berat, tetapi saya bersedia. Baiklah, mari kita coba. Tapi mustahil untuk makan. Itu bakar. Apa itu? Itu menjijikkan. Telur goreng terbakar. Pergilah dari sini. Jane, apa yang kamu lakukan? Baiklah, nampak cantik. Mari kita coba. More cereal. And it is cereal tomato cherry. Baker yangs. Terima kasih, Chef. Saya mencoba. Gawat, merati at kering kamu ada di sini. Oh, awas ka, fresh Inggris. Boleh rin amat sedap. What? Ang warrior si Dewawak. Ang typical si Anton Jane menang. Oh, sungguh tidak disangka. Terima kasih. Bardal Zarwer was rare car. Alex says. Joey's Alex is $1 billion. Anyaho. Moy, try dia lagi. That's why, miss. Kenapa kamu selalu mendekat saya dengan cara yang pelik? Oops. Saya rasa saya perlu lari. Berkongsi uang itu. Kami akan mengejar Anda. Tunggu. Alex kehilangan beberapa $. Saya akan ambil untuk diri saya. Baiklah, apa yang akan kita masak dengan anjing kita, Barney? Baiklah, di mana saya patut mulakan? Saya mahu kek dengan isian cecair di dalamnya. Saya ada idea hebat. Mulakan buat kek. Picit krim atas kek. Sapu dengan spatula. Walaupun lebih senang dengan lidah. Sekarang, kita akan tambah sedikit minyak di tengah. Wow! Ini ada beberapa gula-gula getah. Saya sedang mencairkannya. Ini menakjubkan. Dan sekarang, mari kita tuangkan ke dalam lubang itu. Tutupkan. Selesai. Wop wop. Saya hebat. Sekarang kita perlukan sedikit taburan.
Lihat, ia sama seperti tapak kaki saya dan tapak kaki di atas. Oh, baiklah. Baiklah, Rhino Freaks. Tapi sudah tiba masanya untuk saya membuat kek yang menakjubkan. Baiklah. Mari kita buat lubang di tengah. Sempurna. Sekarang kita perlukan sedikit paste coklat. Warnanya mengingatkan saya pada air. Beberapa gula-gula getah. Mereka macam ikan hiu kecil. Macam mereka sedang berenang di situ. Sedap. Mari teruskan. Oh, ada kek lebih di sini. Mari kita letakkan M&M's di sekeliling kek. Wah, sebuah karya agung. Oh, Barney, awak nak main? Baiklah, tangkap bola. Selamat tinggal. Fry. Oh, Barney, berhenti. Oh, gila kek ni rosak. Saya dapat bola. Saya budak baik. Oh tidak, Barney. Yang tinggal hanyalah hab-abab agam. Mungkin saya boleh buat sesuatu daripadanya. Mari kita cuba bungkus kek ini dengan gula-gula getah. Kita akan cuba sembunyikan semua kemusnahan. Itu lebih baik. Sekarang tuangkan hab-abab cecair ke dalam tengah. Ia tidak mudah. Tetapi ia kelihatan cantik. Hooray! Wah, saya tidak sabar untuk mencuba kek ini. Mulakan dengan kek merah jambu. Mengambil gigitan. Wah, seperti dalam lukisan saya. Dan lihat bui-bui itu. Teruskan. Kek biru. Wow, banyaknya asas coklat. Dan lihatlah ikan hiu itu. Wow, saya betul-betul suka. Dan sekarang mari kita cuba kek Bunny. Dia telah melakukan kerja yang baik. Dan ada sesuatu yang sedap di dalam. Itulah pemenangnya. Wah, kek saya telah menang. Saya chef terbaik. Apa yang saya mahu sekarang? Saya mahu popcorn. Oh, itu idea yang baik. Setuju. Saya akan membuat popcorn terbaik untuk Danny. Tuangkan biji jagung ke dalam kuali. Wah, kita perlu tambah sesuatu yang sedap. Kegemaran saya makanan anjing. Ia sangat sedap. Saya cemburu dengan Danny. Barney! Sekarang, tuangkan berti jagung ke dalam mangkuk. Mari kita tukar pelekat kepada pelekat Danny. Oh, betapa manisnya. Kamu memang hebat, Barney. Saya pun nak mula buat berti jagung untuk ayah. Saya ada idea yang bagus. Alvira kira marshmallow. Itu akan menjadi lazat. Menunggu marshmallow mula cair dan biji jagung meletup. Nampak hebat. Saya boleh buat apa sahaja yang saya mahu. Saya akan buat bola-bola berwarna-warni. Sirap strawberry atas semua. Jadi berwarna-warni. Dan hanya saya siap. Selamat tinggal. Nampak. Memang apa? Oh, mereka buat kerja yang sangat bagus. Popcorn Bunny biasa-biasa saja. Oh, saya tahu cara untuk jadikan popcorn biasa saya lebih baik. Saya akan letak lebih banyak biji jagung dalam mesin popcorn. Dan inilah dinamit supaya ia berfungsi lebih cepat. Oh. Aduh. Perkahwinan. Tolong pandang ke atas. Jangan fikir. Tolonglah. Ia terbang tepat ke arah Selamat anda. tinggal. Wendy,
Bangunlah. Baiklah. Popcorn saya sudah siap. Baiklah, di mana saya patut mulakan? Popcorn saya semua cair, tapi rasanya agak biasa. Apa? Apa itu? Nampak pelik. Rasanya seperti makanan anjing. Baiklah, masa untuk popcorn dari chef. Saya tak pernah nampak yang seperti ini. Seronok untuk tarik. Ya. Dia memang pemenangnya. Saya minta terima kasih. Saya menang. Terima kasih. Kemenangan ini terlalu mudah. Apa yang saya mau makan sekarang? Oh, tolong masakkan burger untuk saya. Apa? Burger. Idea ini hebat. Mari kita mula buat daging cincang. Ini potongan daging babi. Saya guna potongan kecil. Sudah siap. Mari goreng dalam kuali. Tambah sedikit keju. Bahan rahsia saya, makanan anjing. Ini sangat sedap. Baiklah, with burger here. What a burger gauw sa restaurant sir? Asio Dax verbaikan. Saya lagi feeder suatu restaurant hair burger variant ice cream coklat. Kami tahu mereka dalam pengisar. Saya rasa cukup tuang sedikit susu dan sedikit sirap coklat di atasnya. Sedap. Tinggal kacau semua sekali. Sorry for Tyler Burger, it's faithfully milkshake chocolate and very series straw. Berpon apa rail? Oh, chef, ini hebat. Idea saya pun hebat juga. Saya akan buat burger manis daripada donat. Saya tak boleh buka nanas itu. Oh, Barney boleh bantu saya. Cakarnya sangat tajam. Hebat. Mari gunakan cincin nanas, beberapa gula-gula getah, dan banyak lapisan. Sirap stroberi di atas, dan sepotong limau lagi. Anda telah melakukan kerja yang hebat dan memasak burger yang lazat. Saya akan mulakan dengan yang paling besar. Saya seorang manusia. Makanan lagi. Selamat tinggal. Anda sedang di-cool. Apa itu? Ada milkshake di sini. Dan saya sudah Burger selesai. di atas. Koktail ini sedap. Keamanan. Begitu juga burgernya. Masa untuk mencoba burger donat paling luar biasa. Oh, itu panggilan masuk. Jawab. Burger manis. Sangat sedap. Saya pasti beri burger ini kemenangan. Yuhu! Kemenangan ini milik saya. Maafkan saya.